الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة البينة آية 5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. Padahal tidaklah Allah Ta'ala, tidaklah diperintah akan mereka itu. Secara sababun nuzul ayatnya ialah ahlul kitab, alladhina utul kitab. Tapi umum lafaznya kepada itu ahlul kitab minal yahud. Tapi seumumnya dengan iktibar lafaz kena kepada semua orang yang didatangkan kitab. Termasuklah kita umat Islam yang diberikan kita Al-Quran. Padahalnya tidaklah diperintah akan mereka itu. Tu. Itu dipanggil wawul hal. Mana walhanya, di ayat ni dia ada berkait dengan ayat dulu. Padahalnya tidaklah diperintah akan mereka itu, melainkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, hal keadaan ikhlas baginya agama. Ini dalil muqaranah. Ni dalam mazhab kita Imam Syafi'i wajib muqaranah. Kita duk mengaji selama ni. Bab semaya bab ni. Bab apa? Mukhlisina tu dia jadi hal. Tu sekali lah mana? Hal keadaan ikhlas. Bukan buat ibadat saja. Hal keadaan ikhlas. Hal keadaan hal tu yang berlaku pada masa sekarang. Masa sekarang tu dia panggil tu muqaranah. Kena muqaranah sebab ikhlas ni juga dia berkaitan dengan niat. Mukhlishina lahuddin mana menikhlas daripada khalasa, maknanya bersih daripada campur. Kerana ikhlas maknanya usaha kaca nak jadi bersih daripada ada campur. Itu kita main ayat ni dulu.
Kerana hakikat ikhlas itu ialah menafikan campur. Jangan ada bercampur tentang gharad, tujuan melakukan ibadah. Modal dianya ialah qasad, kena ada dalam hati qasad. Apa pun yang kita buat itu liwajhillah. Itu dia panggil aslul ikhlas. Asal ikhlas, modal ikhlas. Jadi modal orang menego dia tidak nak balik modal. Jadi hakikat ikhlas ialah menafikan campur. Jangan ada campur sikit abu dengan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesempurnaan ikhlas itu ia ada pada sifat sidqun. Sidq, ya insya-Allah. Kalau ada kesempatan makna kita akan bahas mana perkara ni berkaitan dengan amalan sedekah. Sesuai dengan tajuk yang kita telah cadangkan. Dan demikianlah agama yang betul. Itulah cara dia. Balah itulah. Ayat yang kelima daripada surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah makna keterangan. Jadi alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Amba ucap terima kasih banyak kepada MC kita. Boleh jadi imam dua lah berkali gak. Kena. Sebab dia ada imam satu tak ada. Imam dua lah atau imam rawatib. Imam dua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga kepada pihak AJK Masjid dan pegawai-pegawainya yang sudilah terima kedatangan Ambo pada malam ni. Dan pengiring Ambo ada juga Ustaz Kamaruddin dan Ustaz Abdullah Fahmi Makkah. Dan juga pasangan masing-masing. Seterusnya yang paling besar sekalinya ialah hamba nak terima kasih ialah kepada adik kakak muslimin-muslimat yang hadir pada malam ni, yang orang panggil maknanya berjaya menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Cik Mas sebut saat ni. Ini tahniah lah kepada semua yang hadir, tak kira tua muda, budak kecil ke budak besar, lelaki ke perempuan, alhamdulillah sampai kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah atas muka bumi ni. Tempat yang paling baik, paling bagus ialah masjid. Khairul biqa al-masajid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tempat huduk ada atas muka bumi ini ialah masjid. Sebab apa? Sebab inna fil ardi buyutillah. Sesungguhnya di atas muka bumi ini ada rumah-rumah Allah Taala. Wa anna buyutillah subhanahu wa taala al-masajid. Dan sesungguhnya rumah-rumah Allah Taala di atas muka bumi ini ialah masjid-masjid. Bila kita buat satu binaan, bila kita buat satu binaan yang kita niat dia tu sebagai masjid, bermakna dia jadi otomatik jadi rumah Allah Ta'ala. Sebagaimana bila kita buat satu binaan yang kecil ataupun besar, tak ada kira lah. Lalu kita dah kosak dah. Kita buat tujuan kita buat binaan itu ialah tempat kita qada hajat. Otomatik dia jadi rumah syaitan. Tapi walau macam mana pun kita terpaksa pergi juga. Walaupun itu rumah syaitan, kita kena pergi juga, kena melabur. Tak dapat tidur tu. Tapi pergi tu dengan qadar macam mana? Qadar tak ada arah. Bukannya berlama-lama atau berseronok. Orang panggil santai-santai duduk. Tu bukan dia. Orang panggil jadi lagi tajuk dah tu. Sesuatu perkara itu main-main orang panggil jadi kemestian. Rumah Allah Ta'ala tempat yang kita kena mari. Kena duduk lama-lama. Sebab di sinilah Allah Ta'ala longgok segala kebaikan-kebaikan yang kita tak nampak clear dengan mata lendir kita. Tapi kalau basirah kita bernyala molek, kita akan nampak. Apabila kita dapat tanwirul qulub, pencahayaan hati, maka kita akan dapat asyarah. Asyarah makna pembukaan. Alam nashrah laka sadrak. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri mir rabbih. Adakah tidak kami buka dahadanya bagi Islam? Asyarah, mana buka? Insyarah, terbuka.
Ni anak-anak kita nak periksa. Suruh dia baca banyak. Ni acak kali. Surah Al-Insyirah. Alam nasyrah lakal sadra. Biar dia pergi baca. Ya Allah Ta'ala buka dada dia. Ni. Buka dada tu ialah ibarat. Sebab dalam dada tu ada apa? Ada qalbun. Qalbun ni membe'u ruh. Tempat perkembangan ruh kita. Hak tu hak duk jadi tu. Enjin kita. Ni. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrah. Maka barang siapa yang Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada dia, Allah Ta'ala buka dada dia. Begitu Allah Ta'ala buat ibarat. Dalam Al-Quran banyak lagi ayat yang seumpama ni. Bila Allah Ta'ala mengatakan dia nak berikan cahaya hidayah, mana Allah Ta'ala buka dada, kelebek dada. Kerana dalam dada tu maknanya ada hati-hati memba'uruh, tempat perkembangan ruh. Maka ni asyarahu tu dia mari daripada dia tanwir, pencahayaan. Allah Ta'ala pancarkan cahaya pada dada, maka terbuka dada. Bila terbuka dada, maka pancaran tu akan kena kepada hati sanubari kita. Maka bernyalalah oleh basirah kita, mata hati kita bernyala. Bila mata hati kita bernyala, bercahaya balik, maka dia akan dapat melihatlah haqaiqil asya', hakikat segala sesuatu. Dunia dengan hakikatnya, ibadat dengan hakikatnya. Sekarang ni kita tak nampak hakikat dia. Sebab apa? Banyak pembalut. Mana dia? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'. Allah Ta'ala subhanahu min nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal an'ami wal harth. Semua tu Allah Ta'ala tu dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua tu ialah mata benda dunia berlaku. Tapi kita nampak comel, nampak lawa tu kira boleh sebab dibahalu. Zuyyin, makna zuyyina dihiaskan. Siapa dia yang menghiaskan dia? Syaitan. Tapi kalau kita dah basirah, kita bernyala molek, maka basirah akan tembus pandang nampak buruknya. Orang panggil, makna dunia. Apatah lagi kalau yang namanya maksiat. Maksiat pun nampak comel. Nampak comel, nampak lawa. Padahal busuk bangang, huduh bangang. Hanya hati-hati yang makna basirah orang-orang yang bernyala molek. Kerana dia dapat pencahayaan dan pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan nampak dah. Maka dia minat nak mari masjid. Dia minat nak belajar. Sebab dia nampak. Orang tak nampak, duduk gelewat. Masa-masa ni duduk gelewat atas jalan. Jari-jari sekali kita ada. Ada hijab, ada masyarakat tu tak ada arah ke. Nyada lah jari-jari sekali. Kita seribu kadang-kadang ada kecemasan berapa. Duduk gelewat atas jalan lah masa ni. Tapi rutin. Kebiasaan kita tu macam mana? Apa kita sedia ke waktu maghrib, waktu ning. Orang jamia dulu. Aku tutup kemah keming gitu je. Itu rumah semua duduk dalam rumah belakang. Senyap sunyi sepi atas jalan. Tu kalau kita ingat lagi 30 tahun lepas aku tu. Kalau 20 tahun lepas 10 tahun takut kita pun tak ingat bila mula kita ni jadi berubah. Tu. Jadi itulah sebagai orang panggil mukadimahnya. Tak masuk tajuk lagi tu. Masuk tajuk lagi. Bila nak masuk tak tahu, Allah alam, takut ada mukadimah kedua pula. Jadi hamba ucap terima kasih banyaklah kepada adik kakak dan juga tahniah lah sebagaimana atas dasar takdilah. Jadi hamba buat tajuk mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mempelbagai jenis ibadat. Ini ialah berdasarkan kepada ni sekarang ni hamba duk tengah buat program siri Jaulah. Jaulah ni makna kembara lah orang panggil jelajah. Bahasa Melayu panggil jelajah, bahasa Arab panggil jaulah. Jelajah ilmu makna jaulah ilmu. Tapi sebenarnya dia panggil jaulah kita ni ialah jaulah pendana. Sebab kita nak minta sumbangan sebenarnya. Tapi nyogeleng mak duk pakat minta kita. Demo tengok moga ada dalam FB kah. Habis duk pakat buruk minta kita. Duduk ceramah di masjid-masjid. Padahal kita duk sibuk hak ni. Tu. Ialah kebetulan bulan Maulud pula. Tu. Tak ada apa. Jadi alhamdulillah hamba pun baru kali pertama lah sampai di sini. Hamba duk tengok ni berkali kat tempat tu email khutbah ni. Tak nampak datang ni, moga duk dekat ni. Aku kata mana meja mengajar ni, aku nak mengajar mana ni. Aku pun lidah ni. Jadi alhamdulillah Jadi dia tajuk hidup kita ni. Hamba baca ayat ni. Walaupun ayat ni secara sababun nuzul dia kena kepada ahlul kitab minal Yahud. Duduk balah dah padahal sudah datang mimba selepas daripada makna datang kepada al-bayyinat. Tapi duduk balah lagi, duduk berpecah lagi. Padahal tu tidaklah nak suruh apa pun
malaikat untuk buat ibadat japung, wa yuqimus salah, ataf mana hubung kepada ya'budu, supaya liyuqimus salah, suruh semaya japung, suruh berzakat japung, perangai huduh orang Yahudi sudah datang dah bayinat mana Alkitab, mana kitab Taurah bagi mereka. Sudah datang bayinat, duduk berkekoh lagi, duduk pekar lagi, duduk baloh lagi, apa? Tu isu dia, Tetapi dalam pengajian ilmu ulumul Quran, makna al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi, dia bagi. Tempat kita nak ambil pengajarannya ialah dengan umum lafaz, bukan khusus sabab. Yalah, hamba baca ayat ni ialah berkaitan dengan mana Allah Taala perintah kita untuk melakukan ibadat. Allah Taala tak ada perintah lain, dikuatkan dengan ayat yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dengan manusia malaikat untuk buat ibadat kepada aku. Tu hijab kita. Tu tajuk kitanya. Maka dengan sebab itulah bila kita melihat cara kehidupan manusia ramai sangat hok lagi tajuk. Lagi tajuk. Jauh pula tu. Tajuk kitanya ialah buat ibadat. Dia sudah tentu. Imam Ghazali dia buat dua je. Dan kitab Minhaj dia. Jadi maknanya yang pertama ma'rifatullah. Yang kedua ialah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang hijab kitanya. Tu tajuk hidup kita. Kita kena ingat semua. Sebab tu kena tanya semua. Terjah semua dengan soalan ni. Apa tu hewan aku ni sebagai manusia? Allah Ta'ala menjadikan satu bangsa daripada makhluknya. Yang namanya manusia tak lain tak bukan ialah untuk mengenali. Sebab ada dalam hadis kursi. Allah Ta'ala menyebut bahasanya dia suka bahawa dirinya dikenali. Maka Allah Ta'ala memilih satu bangsa daripada makhluknya yang bernama manusia. Maknanya Allah Ta'ala jadikan makhluk manusia ni khusus untuk mengenali dirinya. Allah Ta'ala tidak pilih makhluk-makhluk yang lain. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak memuliakan makhluk manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Imam Ghazali membentangkan dua ayat untuk orang panggil menhujahkan bahawasanya tujuan hidup kita ni dua perkara ni sahaja. Yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Allazi khalaqa sab'a samawatin." Itu dari kitab Minhajul Abidin. Itu ayat Ustaz Ammar ni biasa dah ikut ambo daripada mula lagi di Masjid Muhammadi ni. Tapi setakat Masjid Banggun dia jadi maju sangat, dia terlekat ni. Jadi tak itu. Tuan Ammar tanya, "Mana ni ayat Ustaz Ammar ni kaduk ni?" Jadi maknanya ni, ibadat ni. Yang pertama ni, allazi khalaqa sab'a samawatin. Allah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahunna, dan daripada bumi balah tu juga. Lagu mana balah tu juga 7 lapis juga. Ya tanazzalul amru bainahunna, ada apa sahaja yang berlaku di antara langit bumi ni. Semua tu Allah Taala sebut li ta'lamun, supaya kamu tahu annallahu ala kulli syai'in qadir. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Itu isyarat kepada dia sifat kudrat. Tapi hakikatnya isyarat kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui segala sesuatu, meliputi dengan ilmunya. Kita ni siapa pukul berapa ni dibenarkan ni? Kamu kena tanya juga. Sebab ni kadang-kadang salah jangka. Ambo dah ingat, ambo takut juga nak lebih-lebih. Di masjid lebih tinggi itu mana malam yang kedua. Ambo bergaduh pukul 9. Lepas pada tu imam berayak kata, tak ada. Kita sejak kita ingat kau cukup dah. Memanglah kita nak ayat tu banyak lagi. Tapi takut demo lah. Takut demo tu tak dapat ni. Tu. Ini 8.20 dah. Tak masuk tajuk lagi ni. Bagaimana ni? Kita kena janji dulu ni. Kalau tak janji ke, pukul berapa agak-agak. Boleh sakat mana tu imam? Tak hamba, tak apa ni. Tapi hamba tak buat nyanyi. Hamba tak kena ni. Hamba tak kena, hamba pun pahal juga ni. Hamba pun jenis rumah ni. Rumah ni jenis pesi palotok nak klik rumah ya. Sudah ngajar pakai nak klik rumah. Tu, suka duduk rumah ni. Tu. Jadi maknanya, jadi hamba tahu nyanyi lah. Hamba tengoklah koda-koda masa yang munasabah lah. Tu. Tapi takut munasabah hamba dengan munasabah demo tu tak serupa. Tu tak tahulah. Wallah alam lah. Baiklah. Jadi sekarang, itu yang pertama. Tujuan kita dijadikan manusia. Maknanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tujuan dia untuk mengenal dia.
Kalau bukit, bukau, gunung ganil, laut dan semua tu tak kenal Allah Ta'ala, itu tak jadi saya. Tidak jadi salah dan tak jadi jenayah kepada mereka. Kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab mereka tidak diperintahkan untuk itu. Kita manusia, jenayah yang paling besar yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah tak kenal Tuhan. Yang menjadikan dia. Dia tak kenal Tuhan yang menjadikan dia. Itu salah besar. Jenayah yang paling besar sekali. Tu. Mana tak beriman lah. Tak kenal Allah Ta'ala, tak sahlah imannya. Yang kedua, dan bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya secara meliputi. Itu ialah isyarat kepada sifat ilmu. Tapi sebenarnya ialah merujuk kepada makrifatullah juga. Itu yang pertama. Imam Ghazali kata cukup dah pada dengan ayat ni. Untuk kita faham, gerti bahawasanya kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, ayat yang hamba baca tadi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk melakukan ibadat kepada aku. Liya'budun ning. Ini belakang kita liya'budun. Maknanya untuk membuat ibadat kepada aku. Jadi maknanya kalau hamba ambil makna daripada dua ayat ni, makna bukan ayat allazi khalaqa samawati, ayat yang pertama hamba baca sebagai tema kepada orang panggil ceramah kita pada malam ni. Itulah maknanya wa ma umiru illa liya'budullah dan juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua-dua ni Allah Taala sebut melakukan ibadat itu ala itu makna mutlaqan, mutlak. Apa ibadat? Ibadat kepada dia. Ada sebut semata-mata buat ibadat. Ibadat ni kepada dia, tunduk patuh kepada Allah Taala. Orang yang melakukan ibadat tu ia dipanggil sebagai hamba. Allah Taala ilahun, makna Tuhan, kita ni hamba. Tugas hamba ialah semata-mata buat ibadat. Tanpa orang panggil ada kosak nak kepada imbalan kepada melakukan ibadat itu saat ni. Semata-mata Allah Ta'ala. Tapi tak apalah makna akhirnya kerana Allah Ta'ala tahu. Makhluk dia manusia ni dia tak boleh. Payah. Sebab tu ikhlas itu makna mukhlisina lahuddin tu makna kita bersihkan amalan kita tu daripada gharak tujuan yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu yang jadi mencemarkan orang panggil kosak makna ibadat kita tu. Namun begitu, makna ulama melihat, dan Allah Ta'ala sendiri dah maknanya di sana dia ada isyarat-isyarat dan akhirnya pandangan ulama, kalau duduk ada capur sikit-sikit tu tak mengapalah. Kalau capur sikit-sikit tu kira macam tak capur juga. Itu kita kena belajar khusus lah, ikhlas. Cuma mana ayatnya ialah, dua ayat yang membetul saat ni, melakukan ibadat itu secara mutlak. Mutlak ni makna tak kira ibadat apa lah. Namun hakikatnya, realitinya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini saat ini pun, liyuqimus salah wa yu'tuz zakah. Ada disebut mana? Mendirikan sembahyang dan juga menunaikan zakat. Jadi persoalan yang timbul kepada kita yang berkait dengan tajuk ni apa tu? Dia panggil dalam ilmu tasawuf, dia guna perkataan talwin. Talwin ni makna lawana yulawinu talwinan. Talwin ni mewarna-warnikan. Ataupun maksud itu secara orang panggil bahasa kinayahnya daripada orang panggil tanwi'. Tanwi' ni maknanya ialah mempelbagaikan. Apa ada kepelbagaian ibadat sebagaimana tu Imam sebut saat ni. Ada semaya, ada puasa, ada zikir, ada baca Quran, maksud ada hak wajib, fardu, ada hak sunat. Apa tidak sebahasa je ibadatnya. Dan Allah Taala sebut illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadat, buatlah ibadat. Apa jadi ada semaya, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada umrah. Dia amun ayat ni untuk orang awam. Amun tak sira ayat untuk orang khusus. Tak ada pasal kita makna sebab boleh jadi kalau ayat khusus pun tak ada manfaat. Jadi kalau khusus itu dia sebut Syekh Ibn Athaillah Sakandari dia sebut ialah kerana kepelbagaian waridat. Yang datang, yang terbit daripada, yang hasil daripada setiap ibadat yang berbeza-beza. Jadi kalau hamba sebut lagu tu, nak rayak waridat tu, jadi banyak perkara lah. Hamba nak sebut apa yang disebut secara umumnya. Yang pertama, bakpo orang panggil ibadat ni jadi banyak macam ada semaya, ada. Yang pertama ialah kerana Allah Ta'ala nak mura'atu tabi'atil insan. Allah Ta'ala nak meraihkan tabiat manusia. Gabriel.
Manusia ni, perangai manusia ni, tabiat manusia, dia jemung dengan satu perkara. Dia jemung dengan satu perkara. Jadi kalau ibadat tu sebasa je, gak dia semaya je. Dia sebab kejadian setiap orang dengan ibadat ni dia ada keserasi, lebih serasi dan kurang serasi. Ada orang tu dia minat puasa, ada orang dia minat semaya. Hok wajib, minat tak minat kena buat belaka ni. Tapi di sana ni kita diberi orang panggil keluasan. Kalau dah lebat sunat kita boleh turut hok minat kita. Sebab itulah kalau kita kata orang tu tak maya sunat malah dia. Boleh jadi dia lebih kot lain, boleh jadi dari segi infak dia jauh lebih daripada kita ni. Dia setiap orang tu dia ada kelebihan masing-masing sebab jiwa dia tak sama. Tapi hak ni ayatnya ialah maknanya manusia ni perangai dia jadi mudah jemung dengan benda yang sama. Tu. Maka bila ada kepelbagaian yang begini menyebabkan dia tak ada rasa jemung lah. Ibadat pada dasarnya benda yang nafsu kita dimulai dengan nafsu amaratun bisu. Ya, nafsu kita ni ada 7 tingkatan. Bukan 7 nafsu, ada 7 diri nafsu tu tidak. Saja masing-masing berlaku. Cuma kita bermula dengan amaratun bisu. Maka nafsu saat ini akan meningkat. Jadi amaratun bisu, nafsu yang sangat jahat, yang mengajuk kepada kejahatan. Kalau kita perbaiki, kita usaha mujahadah, riyadhah, nafsu ini akan jadi kurang jahat. Nama dia nafsu lawamah. Masih jahat lagi, tapi kurang jahat. Sekurang-kurangnya dia reti rasa bersalah dan menyesal. Itu membawa kepada bertaubat. Ammaratun bisu, tak reti nak rasa menyesal, tak reti nak rasa bersalah. Dan yang sangat teruk laginya kepada dia. Berbangga-bangga dengan melakukan maksiat. Ramai. Orang zaman sekarang, dia menyohor dengan buat maksiat. Itu menunjukkan apa dia? Menunjukkan orang panggil nafsu amaratun bisu dia tu kau berada pada tahap paling tebal. Jauh sangat dia daripada Allah, jauh dia daripada agama. Maknanya maksiat tu jadi sumber kebanggaan. Buat menyohor. Dia beza, dia panggil orang mastur. Orang mastur ni orang yang dia tu menyembunyikan keaiban dia, maksiat dia. Maknanya dia reti malu ke manusia, kepada orang, kepada Allah Ta'ala. Itu lebih payah lah. Ni dia tak malu dengan orang pun dia tak malu. Nampak kelingan mata lendai ni dengan Tuhan sama telah dah. Okey, dia orang panggil menyohor dengan maksiat ni bermakna beri benar lah dengan Tuhannya. Orang berbangga dengan maksiat ni makna dia tu hardah benar dengan Tuhan. Benda Tuhan marah tu dia jadikan sebagai kebanggaan. Nyohor dia berzina ramah betina misalnya ni. Mung berapa orang? Tengok ni. Minum arak ke berapa? Allah, tak habis botol mabuk dah. Kodi mendebek ni. Kawet tegok ni hok ngerti ni. Kawet tegok engkos botol gak segar. Dia nak marah orang jual produk kesihatan berorientasi kepada makanan sunnah. Bila ditawar kepada kita, kawet gak. Ogok ni, engkos botol gak segar. Tengok tu, bapa kecek lagu tu. Lagu mana tu kecek lagu tu? Berasa lagu mana gitu? Kecek tidak agak tu. Bering dah tu. Kita ni kalau buat maksiat jangan royak ke orang. Tapi bila dia kecek lagu tu, bermakna dia royak dalam ke orangnya. Apa orang panggil, makna sebut minum arak tu, satu benda yang boleh menyegarkan tu. Tu dia panggil metor tu. Ada orang buat maksiat tapi dia rasa takut ke Tuhan. Dia takut. Dia buat tu makna dari dia merasa bersalah, dia nak marah ke diri sendiri. Itu dia panggil lawamah. Tapi dia tidak ada kekuatan. Jadi kembali kepada tajuk kita saat ini. Makna apa Allah Ta'ala mempelbagaikan ibadat. Kerana Tuhan ni dengan lutfuh, lemah lembut dia, kesantunannya, rahim dia, sayangnya. Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala pelbagaikan ibadat supaya kita tu jadi tak jemung, tak mudah jemung. Ibadat, benda hok kita tak berakhir di mula lagi. Ibadat ni bahagian yang kita tak berakhir di mula lagi. Benda hok kita berakhir. Gap dia benda hok kita berakhir. Hok kita manusia berakhir, gap dia. Makanlah, makan ni. Sebab dia mau tak biasa lagi ngambur tu ni. Kalau orang biasa tu dia boleh jawab, dia tahu dah. Apa nama makan ni benda hok kita paling berakhir lah. Boleh kau dok kalau kita makan nak hari hok tulur.
makan tulur. Boleh, tak lagi. Tu benda kita berahi. Ibadat benda kita tak berahi. Dia adalah satu ni kisah benar ni hamba royak ni. Kisah benar satu orang perempuan ni. Dia nak berkahwin. Dia nak berkahwin. Itu email, tu email dia minta lah surat kursus perkahwin ni. Kita zaman hamba masuk kursus perkahwin ni. Dia hanyut manfaat ni. Kau dia kata ustaz masuk lah mana molek ni. Walaupun kita tahu dia ada banyak perkara lagi kita tak tahu ni. Jadi dalam kursus perkahwin ni dia ada tajuk-tajuk umum. Dia pelbagai tajuk dah. Munakah, tu qadi lah. Bagi tu qadi. Selok ni. Bukan selok tak khabar dak ni. Makna selok munakah tu qadi ambil. Begitulah. Dia ada orang panggil selok-selok lain tajuk-tajuk yang berbeza. Dan ada satu tajuk tu dipecahkan. Dipecahkan orang panggil bakal suami dengan bakal isteri. Tu dia. Dia buat masa serentak ni. Maknanya hok jatuh, hok bakal suami saat itu ni. Dia ada tajuk dia suami misali. Hok perempuan bakal isteri misali. Ustazah. Jadi ni hok bahagia orang perempuan ni jadi isteri misali. Jadi ustazah tu dia kata lagu ni lah, dia kata awak ni esok bila dah jadi isteri orang ni, awak dia kena dalam agama kita mana tugas di antara kelebihan orang perempuan, makna tuntutan daripada orang perempuan ialah irda'uz zauj, meredakan suami. Cari benda-benda yang boleh meredakan, yang menyukakan suami kita. Buatlah benda-benda yang suami kita tu rasa suka, reda. Itu di antara orang panggil cara untuk menambah kasih sayang, ikatan hubungan boleh jadi kuat, mantap molek ni. Jadi kita apa saja perbuatan kita tu makna biar hok tok laki suka ni. Jadi benda hok tak boleh berenggan dengan kita kehidupan manusia lah makanlah. Jadi awak dalam bab makan awak kena masuk makan ni hok tok laki awak paling suka, hok tok laki awak paling berahi. Awak kena tahulah. Jadi adalah satu orang perempuan tu dia jenis betul. Jenis betul ni dia ni. Jadi letih juga ni kalau betul terlajak ni. Dia tanya lagu mana kita nak tahu abang kita nanti kalau kita menikah. Abang kita tu dia tanya soalan lagu tu. Tak kena tanya lah tu cara ni. Ustazah saya nak tanya lagu mana kita nak tahu tu laki kita suka makan apa dia. Ustazah tu belum nak jawab dia tengok ni. Seolah dalam hati kata Allah budak ni bertanya aku ni. Macam-macam lah boleh. Awak nak boleh tahu dia suka makan apa. Gini lah awak tanya tu awak mudah-mudah. Dia ni pasal turut semata, turut betul-betul. Orang buat contoh pun dia turut tu lah. Dia tak kritis langsung. Orang buat contoh Japung. Kita ni bila kita jawab kita beroyak, kita telitah, kita buat contoh tu. Tapi boleh jadi ada hak lain molek lagi. Cara hak lebih baik lagi. Tapi dia ikut betul-betul. Tanya tu awak lah. Dia pun bila dah sampai orang panggil hari kejadian menikah. Dia pun selalu tak tunggu lama. Dia pakai tanya selalu tu dia. Dia kata, habis kita ke, dia berakhir masuk ke gapo. Kita nak tahulah. Apa nak tahu. Allah mohon kita nak tahu. Kita nak masuk. Mak dia kata, abang munggak kalau tomye. Dia beri tomye. Tak payah laut lain. Dia pakai tomye sekarang je. Muncul meluk-meluk hiru. Nak ayat kata berakhir. Tak apa. Dia tomye kak. Tak ada apa. Yalah kamu lah gitu. Dia pun. Bila tahu kata abang dia tu berakhir tomye. Start lepas daripada tu dia pun sarap pagi dia buat tomye. Tengah hari dia buat tomye. Makan malam dia buat tomye. Tak dia sampai seminggu, tok laki menonye. Loga. Lepas pada tu, tok laki dia. Tak usah kata tengok restoran tomye. Dengar orang kata restoran tomye pun loga nak mutuh dah. Tak boleh. Dah nak hari. Makna 3 kali sehari makna tomye semua tak boleh. Tu benda hak kita berahi. Benda hak kita berahi kalau hak tolak pun maknanya tak boleh. Apatah lagi ibadat. Ibadat kau lagi lah. Bismillah. Ibadat kau lagi lah maknanya. Kerana ibadat ni kita tak berakhir. Tapi apa kita buat? Saat ni kerana basirah kita menyala molek, kita tahu. Kita kena buat. Itu dia panggil kita tak dapat tidak. Kita kena buat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa berlaku talwinul ibadat min Allah Subhanahu Wa Taala?
mewarna-warni oleh Allah Ta'ala akan ibadat-ibadat ni. Maksudnya mempelbagaikan dia ni. Ialah kerana setiap ibadat ni dia perangai ibadat. Perbuatan ibadat tu dia berbeza-beza. Ibadat dia gini. Ulama bahagi ibadat ni. Dia ada ibadatun badaniyatun. Ibadat tubuh badan. Gap dia ibadat tubuh badan? Semaya. Ada ibadatun maliyatun. Ibadat harta. Gap dia? Sedekah, zakat. Ada juga ibadat gabungnya, gandengan antara badaniyah dan juga maliyah. Gap dia? Haji, umrah. Wak haji, wak umrah kena ada mal, harta. Dan juga tubuh badan yang cergah, yang sihat. Nah, dia gabungnya dua tu. Nah, kalau ewek salah satu, jadi ewek lah pekerjaan kita. Nah, jadi, oleh kerana ibadat tu sendiri pun dia tak dia ibadat jenis tubuh badan ni dia lagu lain perangai dia. Puasa, imsak, teher diri. Jadi, maknanya, setiap ibadat itu dengan cara perbuatan ibadat, dia akan menghasilkan tarbiyah yang berbeza-beza. Buat ibadat dapat pahala. Diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang besar, yang besarnya ialah tarbiyah daripada ibadat. Tarbiyah daripada ibadat tu yang akan menyebabkan melekat perangai-perangai yang tertentu. Yang terbit daripada jenis ibadat tu. Mana semaya, dia lain cara dia. Dia akan tubik buah dia. Buah ibadat dari sudut tarbiyahnya berbeza. Contohnya semaya. Semaya ni ibadatnya macam mana? Semaya ni dia panggil jam'ul ikrarat. Semaya ni ialah himpunnya ikrar. Itu semaya. Semaya ni bermula dengan Allahu Akbar. Ikrar tu. Ikrar tu apa dia? Pengakuan. Mengaku. Itu ikrar. Baca perbuatan juga mengandungi makna ikrar juga. Ataupun dia panggil tabyin, menyatakan, merealisasikan, orang panggil makna apa yang kita baca dan apa yang kita buat. Semaya merupakan ibadat jenis jamak ikrar. Jamak mana hipung segala ikrar. Bakpo kita berikrar ataupun bahasa Melayu panggil ikrar. Kalau seorang pemimpin, dia tengok anak buah dia, kok dia paling harap. Napa orang panggil ewek dah ni. Dalam tahun 2 orang pun duk royak ni. Duk gi alah kok nu alah kok ni. Bila dia rasa sesuatu anak buah dia paling harap ni, dah mula ewek dah. Dia bimbel lagi takut melencung, dia akan panggil. Seorang sama seorang untuk apa dia? Buat pengakuan. Apa suruh buat pengakuan? Supaya tidak lari. Upalah orang perempuan orang perempuan kita Abel dia kata. Lama dah Abel tak sebut. Acuk sebut tak kita nak dengar. Sebut berapa dia pula. Lah dulu mula-mula kita nikah tu dak ni. Itulah hok belakang bunyi you sama tu. Dia nak suruh kata I love you. Allah boleh cucu dah. Mung enggak. Biar kata kita nak dengar. Kita kata abang saya adik I love you tu dia panggil apa dia? Ikrar. Kita bila kita dah buat pengakuan kita jadi terlekatlah tu terikat dah. Bila seorang masak ni, seorang bos kau majik ke apa? Dia suruh kita buat pengakuan sesuatu perkara, dia nak ikat kita. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala dia nak pergi kita dengan cara apa dia? Dengan cara kita kena ikrar. Allah tajuk semaya. Allah Maha Besar. Membesarkan Allah Ta'ala. Itu kita boleh rujuk kepada kitab musalli lah. Belajarlah kitab musalli. Allahu Akbar tu apa makna? Maksud dia taslim. Menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk daripada segala ikrar. Ucapan-ucapan itu apa dia? Jadi semaya ni. Apa dia punya tarbiyah dia? Tarbiyah dia ialah nak suruh kita tetap dengan Allah Ta'ala. Tak tukar channel. Itu semaya. Sebab apa? Sebab semaya ni ialah berkaitan dengan apa dia? Ikrar. Dengan ikrar. Maknanya semua dalam semaya ucapan merupakan ikrar kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ikrar itu ialah tentang menyatakan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua lafaz ikrar itu ialah tentang mentauhidkan Allah Ta'ala. Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Supaya apa? Supaya kita tak lari daripada Allah Ta'ala. Tapi kita ni ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat maksiat dah. Tengok tu. Lari channel selalu. Bermakna, kok kita mengaku saat itu tidak benar. Apa yang kita ikrar mengaku, mesti disulami dengan sifat benar. Sebab itulah ibadat-ibadat yang berbeza ini dipanggil kamil mutakamil. Saling menyempurnakan antara satu sama lain. Mengaku boleh mengaku sebarang mengaku. Moga menane tebu di bibir mulut. Boleh mengaku apa saja. Tapi kalau tidak ada sifat benar, jawab dia agak berlawak lah. Bohonglah kita mengaku itu. Ayo cinta kepada awak, abang saya adik itu berlawak. Sebab apa? Sebab tidak benar pada hati. Maka sifat benar ini dia ada terbiah daripada ibadat yang lain. Semaya tentai dia, tentai khusyuk. Kita semaya ni khusyuk ke tak khusyuk? Tak ada khusyuk ke dia? Ada hak panjang, ada hak panduk, ada hak mudah, ada hak payuh. Ambil hak mudah, hak syirik, hak ni. Khusyuk ni ialah tetap anggota, tetap hati. Tetap anggota mudah, tetap hati itu payuh. Hati tetap mentazim akan Allah Ta'ala. Membesarkan Allah Ta'ala. Mengagungkan Allah Ta'ala. Sepanjang semaya Allahu Akbar sehingga Assalamualaikum warahmatullahi. Itu makna tetap khusyuk. Khusyuk tu maksud dia. Maknanya tetap hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam ya'ni lilladhi. Adakah tidak? Datang lilladhina amanu. Bagi orang beriman. En takhsha'a qulubuhum. Bahawa khusyuklah hati mereka itu. Makna tetap hati mereka. Hanya ingat kepada Allah Ta'ala. Tak cukup lagi kau khabar-khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, maknanya khusyuk makna semaya ni ialah tentai khusyuk. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman. Orang tak beriman tak berjaya. Wajib kita kena yakin begitu. Tapi orang berimannya macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang di dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Khusyuk juga tetap hatinya. Jadi semaya tentai khusyuk. Kalau haji umrah bukan tentai khusyuk. Dia mau buat haji baru ni lagu mana? Lagu mana? Orang khusyuk kata khusyuk. Khusyuk enggak berianya. Buat haji tak ada khusyuk. Buat haji umrah bukan berkaitan dengan khusyuk. Dia ada benda yang lain pula. Semaya ni tentai khusyuk. Enggak beria khusyuk. Tetap hati. Apa yang kita baca, apa yang kita buat, biarlah kita tu bersama-sama. Apa yang kita baca, Allahu Akbar. Apa makna? Taslim. Surrender, serah diri. Sebab tu masuk kita takbir, Allahu Akbar. Sunat akak tangan begini. Akak dua belah tangan, dia panggil debek. Bak berdebek, surrender. Kalau sebelah tangan, akak dia panggil mengaku. Mengaku tu makna hebat. Kawal. Aku. Afara'aitum ma tahrutun. Adakah kamu tidak melihat kepada apa yang kamu tanam? Antum tazra'una am nahnu zari'un. Adakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Saya tak tanya tanah. Oh, kalau tak jawab tanya tanah, enggak berkebuk pakai akak sebelah tangan. Oh, kawai tanah. Pohon dia belakang rumah kawai. Saya tanya menumbuh ke? Mula-mula nak akak tangan sebelah. Bila tu menumbuh ke lagu mana? Kalau orang padi, dia pergi cedum, makna dia pocok-pocok padi. Esok kata dia pergi seluk tangan dia dalam seluk. Dia tarik akak-akak. Nak air lagu tu lah kerja dia. Lama-lama akak tu jadi panjang. Lepas tu dia sipu-sipu pada tanah. Lama-lama dia jadi kejap. Orang nak senjah nak tarik tak boleh. Dia memegang kuat tu. Pahu atas tu tarik. Nak narik sikit-sikit. Tak nampak ni. Tapi kau tinggi. Lama-lama sampai ketinggian tertentu. Kobek. Tu bik butir padi. Tu nama dia menumbuh ke. Siapa dia berani mengaku? Jawab dia akak 12 tangan. Tidak Tuhan. Bukan kami. Engkau punya kuasa lah. Lagu tu je Tuhan naknya. Nak suruh kita iktiraf. Mengaku. Ni tak mengaku sakit. Payah basah lah doktor. Tak sikit je sama. Kita tak sakit doktor dia kata. Baluh dengan doktor. Tak kena ni doktor buat cara lagu. Pandai lebih pada doktor orang sakit. Orang lain ni dia lagi tu. Orang zaman dulu tu ya doktor kata gapo lagi tu. Ni dia pandai pada doktor pula. Soraknya. Amba bukan sakit pun. Dia tak mengaku. Bila tak mengaku sakit macam mana orang nak merawat dia. Doktor nak merawat dia. Jadi bila kita tak mengaku. Kita mengaku kita hebat, kita bisa, kita boleh ni. Tu saya tanya, mungkin yang menumbuhkannya? Jawab dia, konyol lah. Akak tanya tidak. Tu makna kita akak tanya. Allahu Akbar, makna dia menyerah diri. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hijab kita orang hamba ni ialah hijab menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita semaya dengan
dengan cara yang dituntuti oleh syarak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditunjukkan oleh Nabi zahir dan batinnya, dan sampai kepada peringkat qabul. Pencapaian ibadat kita ada dua, satunya sah, satu lagi qabul. Sah ni kita belajar dari fiqh. Kalau sah semaya tapi adamul qabul, makna tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak berhak mendapatkan janji Allah Taala di akhirat kelak. Cuma lepas daripada tuntut wajib, mana tak berdosa, tu je. Kalau sah saja. Tiap-tiap ibadat yang sah tak semestinya qabul. Tiap-tiap yang qabul itu mesti sah dulu. Kalau tidak sah, qabul pun tidak jugalah. Qabul itu dia panggil sah juga. Sah pada batin. Mana Tuhan terima amal ibadat. Tuhan terima semaya kita. Tuhan terima. Kalau Allah Ta'ala terima semaya kita, bermakna berlaku semaya itu seperti yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka akan buah lah. Mana semaya itu dengan buah dia. Gap dia, tarbiyah dia saat ni. Gap dia. Orang yang semaya, mana hati dia akan jadi tetap dengan Allah Ta'ala. Dia tak tukar channel. Makna dia bila bertembun di antara tuntutan makhluk dengan Allah, ridha nas dengan ridha Allah, ridha manusia dengan, maka dia pilih ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang semaya ni dia akan tetap dengan. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya ni mencegah orang semaya daripada buat fasyak munkar. Lalu mengapa orang tak tinggal semaya pun masih lagi banyak melakukan maksiat? Itulah dalil. Pasalnya semaya dia tidak diterima. Bukan tidak sah. Bukan tidak sah. Sah boleh jadi sah tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Menyebabkan tidak berlaku apa yang Allah Ta'ala sebut. Ada tak kira Allah Ta'ala berbohong? Tentu tidak. Lepas tu siapa dia berlawak? Kita yang berlawaknya kita kata semaya. Padahal kita tak semaya lagi. Kayu pengukurnya saat ni. Tuhan kata semaya boleh mencegah daripada buat fasyak mungkar. Lepas tu kita duduk bergama lagi buat fasyak mungkar tu lah. Ke mana semaya tak tinggal? Pada makna semaya kita tak jadi. Bukan tak sah. Begitu juga orang buat haji dia ada istilah khusus. Dia panggil hajjun mabrurun. So haji tapi tidak mabrun. Mabrur itu maksudnya mabrurun. Mana excellent. Maknanya muntaz. Mana terbaik. Tu. Dia makbul ni. Dia dalam istilah orang panggil ibadat tu. Dia panggil diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau budak sekolah ni. Kalau makbul tu bobo luluh. Dia lain. Dia tak serupa lah. Mungkin budak-budak ada budak sekolah harap kata, dapat makbul je. Dia pun pehel lah dia ngaji sekolah makbul ke. Bobo luluh je lah. Bobo boleh makan. Bukanlah itu. Istilah ni lain berbeza. Makbul itu satu pencapaian yang sangat baik. Tu. Yang itu istilah sekolah dia sebut lagu tu. Baik, itu semaya. Kalau semaya dia boleh terbiah di kita untuk jadi tetap dengan agama. Tetap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak lari orang panggil daripada agama. Walaupun arus bukan ikut arus perdana. Manusia yang ramai dia ikut tren, dia ikut arus perdana. Tengok manusia ramai-ramai pakai buat apa dia. Itulah yang menjadi pilihan dia. Itu orang tak ada pendirian. La yakuna adukun imma'atan yakulu ana ma'an nas. Tidak adalah seorang itu dia panggil imma'ah. Apa dia imma'ah? Orang kapur panggil nisa tak lekat keret. Imma'ah. Tak lekat keret. Muka panas kayak bubuh nisa agak dia jadi belok jadi tak. Tak lekat keret. Orang panggil tak lekat unjak. Maksud tidak ada pendirian. Lagu mana dia kata? Ana ma'an nas. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama dengan manusia. In ahsanan nasu ahsantu. Kalau manusia pakat buat benda molek, benda comel, aku buat benda comel juga. Wa in asa'u asa'tu. Kalau manusia hidup dalam keadaan buat maksiat, tinggal semaya, tak tutup aurat, aku pun lagu tu juga. Bermakna dia panggil beriman kepada siapa dia? Kepada manusia. Ini dia panggil beriman kepada manusia. Ikut manusia. Lalu Nabi menyatakan, walakin watinu anfusakum. Akan tapi hendaklah engkau tautingkan, watonkan tanah air. Dia panggil waton. Waton makna tetapkan akan pendirian kamu. Bagaimana? In asanan nasu entusinu. Kalau manusia pakat-pakat buat baik, dipersilakanlah kamu pun juga buat benda baik juga. Tapi wa in asa'u, kalau mereka buat benda yang jahat, entajetani bu isa'atahum. Jadi mungkin kena jauhi daripada kejahatan mereka. Bukan menjauhi mereka. Jauhi daripada kejahatan mereka. Itu dipanggil uzlah syu'uri. Jangan jauhi mereka. Kalau jauhi mereka, kat maknanya, tak boleh nak berdakwah lah. Jauhi kejahatan. Maknanya jangan buat kejahatan yang sama dilakukan oleh mereka. Itu dia panggil orang yang ada pendirian. Dia makna dia tetap dengan agenda Allah Ta'ala. Agenda Islam. Dia tak tukar. Kita ni hari ni tukar channel semua. Zaman sekarang nampaklah kepada kita. Orang sudah tidak ada pendirian.
Tengok orang panggil riak, tengok mana yang menguntungkan dia. Jadi itu dia panggil kerana tidak ada penilaian. Sebab tu semaya boleh menterbiah di kita untuk kita jadi orang yang tetap dengan Allah Ta'ala, tetap dengan Islam. Tu dia panggil buah ibadat yang paling orang panggil paling besar ni kepada kita. Baik, kita ambil haji umrah dulu. Ambil haji umrah. Apa Allah Ta'ala panggil? Orang pergi Mekah buat haji ke umrah tu buat apa? Tuhan panggil, Tuhan padah. Siapa dia juga padah dia? Nabi Ibrahim AS. Apabila Nabi Ibrahim AS selesai membina Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qaw'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat Kaabah daripada kawa'id. Kawa'id maknanya dia dia. Bing dia. Sebab Kaabah tu pernah runtuh beberapa kali. Zaman tufan, zaman banjir besar. Nabi Nuh AS roboh Kaabah. Dia selepas pada tu ada roboh lagi. Dia kira zaman Nabi bila dibina Kaabah, begitu orang panggil nak letak Hajarul Aswad. Jadi pakat balon berebut nak letak. Akhir sekali ada orang bijak dia kata, ginilah kita tengok siapa dia masuk. Satu bilik mana Nabi Muhammad. Jadi mereka pakat puas hati. Nabi pun dengan cerdik dia apa satu kain, lepas tu dia ambil Hajarul letak tengah. Jembel belakang, pakat jembel belakang. Ketua kabilah. Tak baloh lah. Itu setelah dibinakan akan Kaabah. Dia Kaabah dan dia tak sampai kepada Hijri Ismail. Sebab sebenarnya Kaabah itu sampai kepada Hijri Ismail. Asalnya begitu. Tapi tak cukup dana. Sebab dia orang kafir musyrik Mekah, orang jahiliyah ni. Walaupun dia buat maksiat, harta benda dia. Tapi bila dia nak buat Kaabah, dia hanya ambil harta-harta yang bersih. Dia ketipu pula lah gitu. Sebab tu dia tawas secara telanjang. Apa dia tawas secara telanjang? Sebab pakai dia tu, dia buat maksiat. Cemar dia panggil. Cuma ada sikit. Jadi dengan sebab tu dia dibuat pakai daripada tawah belah telanjang. Tu cara fikiran. Makna ada juga betulnya tapi tak kena cara lah gitu. Dia menyebabkan tak siapa. Sebab itulah makna kalau masuk ke celah Hijr dengan Kaabah tu sebenarnya masuk dalam Kaabah tu. Tak usah orang panggil tawah kitanya. Jamuh pun tak boleh dah. Dia panggil masuk sebagai anggota kita dalam Kaabah. Jadi itu maksudnya dan binaan yang mula-mula timbul di atas muka bumi ialah Kaabah. Inna awwala baitin wudi'an lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya hak mula-mula binaan yang dibina makna wujud di atas muka bumi ialah bi Bakkah. Bakkah tu makna Mekah. Allah Taala panggil Bakkah dengan Bakkah. Bi Bakkah mubarakan wa hadzal. Bakkah ni makna Makkah lah. Gabrih Kaabah tu lah. Di tubuh badan kita ada Kaabah. Ada mana Kaabah? Ni buku lali mata kaki. Dia panggil Ka'bun. Apa buku lali kita dia panggil Ka'bun. Orang Arab panggil Ka'bun. Sebab dia timbul. Tulisan dia tu timbul. Jadi Kaabah ni adalah binaan yang mula-mula timbul di atas muka bumi ni. Itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu. Tapi begitu beberapa kali runtuh. Dan zaman Nabi Ibrahim AS, anaknya Nabi Ismail, umur 7-8 tahun gitulah, boleh buat kerja dah. Boleh heret buat kerja sekali. Dia budak zaman dulu kan. Dia satu, dia dua, tu dia kasar dah, besar dah. Boleh buat kerja dah. Boleh buat kerja sebagai tua, boleh tolong dah. Selepas dari seusai saja Nabi Ibrahim membina Kaabah, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim AS. Wa'adzin fin nasi fil hajj. Wa'adzin fin nas, azan olehmu pada manusia. Allah Ta'ala suruh azan, bukan azan Allahu Akbar, bukan azan makna bagi tahu. Azan tu ialah dia tu bagi tahu. Bagi tahu ke orang supaya pakat mari ke masjid. Bukan nak ayat masuk waktu saja. Dia azan ni bukan semata-mata masuk waktu kerana nak semaya. Jadi, walaupun kita macam sekarang, lepas pada ni, kita masuk waktu dah insya. Kalau kita nak azan lepas pada ni, boleh. Sebab apa boleh? Sebab azan tu bukan kerana semata-mata masuk waktu. Tidak. Kerana nak semaya pun kita azan juga. Kita nak semaya sore, azan lah kau. Jadi, wa'adzin fin nasi fil hajj. Firman Allah Ta'ala. Ya Ibrahim, seolah kalam takdirnya. Hei Ibrahim, azin fin nas, beritahu pada manusia fil hajj. Pada haji, pada mengerjakan haji. Ya'tuka, nescaya akan datang kepadamu. Rijalan, secara berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin. Dan di atas tiap-tiap kenderaan. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Pasti mereka akan datang daripada tiap-tiap penjuru dunia. Orang panggil corel, hotel,
mana laut, semua pakat mari berlaku. Jadi bila Allah Ta'ala perintah begitu kepada Nabi Ibrahim kata, ya Allah, macam mana saya nak panggil orang tak ada payah saya. Pasal orang saya tak ada, seorang hamba ni tak ada lah latah balah mana ni. Allah Ta'ala kata, panggil saja, aku yang mendatangkan mereka kepadamu. Itu bukan tugasmu, mendatangkan mereka. Mu panggil saja. Oh, Nabi Ibrahim pun naik di atas Jabal Abi Qubais. Dia pun serulah makna, hei manusia semua, pakat marilah buat haji di Mekah ni. Maka mana-mana orang panggil manusia yang ada dah pada di dunia, muka bumi pada masa tu, sehingga ke benih-benih yang sudah ada dah dalam sulbi. Sulbi kita orang laki-laki ni, tulis belakang paling hujung sekali tu dipanggil sulbi. Tempat kira air mani orang laki-laki. Kalau orang perempuan taruh ib. Taruh ib ni makna kira air mani orang perempuan. Ni taruh ib. Tulis rusuk ni gagal lah. Tapi kita bukan sini lah. Orang tengok sini. Tempat menghasilkan air mani dia. Kita hujung sulbi ni. Jadi benih itu ni. Duduk di hujung sulbi. Supaya cerita Nabi SAW daripada sulbi Nabi Adam. Kemudian turun kepada sulbi sampai Sayyidina Adnan. Sehingga Nabi Ismail AS. Kemudian sampai kepada Adnan. Kemudian sapalah kepada Abdullah sapalah. Itu bilah Nabi. Daripada satu sulbi beralih berpindah kepada satu sulbi. Itu makna sulbi. Kemudian hujung tulis belakang tu meruncing gini, tulis yang terakhir tu. Jadi benih yang ada dalam sulbi pun semua pakat berjawab berlaku. Jawab lagu mana? Jawab dia labbaik Allahumma labbaik. Jawab balas tu. Nama dia apa lagu tu? Talbiyah. Yang sudah menjadi syiar orang yang mengerjakan haji dan umrah. Apa Allah Ta'ala panggil kita buat haji, buat umrah ni? Falsafah dia samalah seperti kita belajar. Sama tu makna tidak sama betul seling tu tidak. Dia ada makna-makna tertentu yang sama. Supaya kita belajar subjek sejarah di sekolah. Ingat lagi kau dok cikgu sejarah kata apa dia? Apa kita kena belajar pelajaran sejarah? Ingat lagi kau dok. Abu Ammar. Abu Ammar ni ayah Ammar. Ingat lagi kau dok. Zaman kita mengaji sekolah dulu. Cikgu sekolah, cikgu sejarah dia agak apa dia? Kita kena belajar sejarah supaya kita sayangkan bangsa kita. Negara kita. Kena tahu asal-usul. Supaya kita sayang. Ni orang-orang Islam sebelah selatan Thailand ni. Dia tak tahu asal-usul dia. Ni cerita banyak ni. Sebab tu dia tak berapa sayang. Pas masuk pulak bahasa Sia dah jadi bahasa Melayu dah. Ni. Jadi makna dia tak tahu asal-usul, mudah kena beli, mudah kena ni. Jadi ni manasikul hajj, pekerjaan haji itu kebanyakannya ialah sempurna-sempurna daripada perbuatan Nabi Ibrahim AS. Isterinya Siti Hajar. Supaya apa? Supaya ni orang panggil kita boleh imbau kembali, kenankan kembali. Di Mekah hadis inilah tempat kelahiran Maulidir Rasul. Perpustakaan Mekah tu kan. Maulid ni masa beranak dengan tempat beranak. Maulud tu Nabi. Maulud ni makna baby. Baby tu dipanggil maulud. Anak yang dilahirkan. Maulid, masa kelahiran ataupun tempat kelahiran. Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ni maktabah Makkah. Itu makna asalnya orang panggil rumah Rasulullah, rumah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Nabi. Jadi tempat kalau lagi tempat sa'i, Bukit Safa siapa dia? Siti Hajar. Supaya kita tahu. Maksudnya untuk kita imbau kembali kenangan-kenangan lama. Maksudnya Gabriel, umat Islam hidup di Makkah. Berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Dia ada dua faktor. Faktor Makkah, faktor Madinah. Faktor Makkah Gabriel. Pembulian yang tak dapat ditanggung kesakitannya oleh tubuh badan. Yang berlaku kepada para sahabat Nabi. Supaya kita ingat kembali. Di sinilah umat Islam begitu didera. Gi Madinah. Habis ni apa sejarah orang panggil. Bagaimana banyak berlaku orang panggil. Supaya kita kenang kembali. Maknanya umat Islam zaman dulu mereka menempuhi banyak kesukaran, kesusahan. Kita lah ni tak ada gapo, mudah berlaku. Nak mari semaya Jumaat tak ada siapa dia sekat halal. Tak ada siapa dia murih marah. Ada orang sekat mari. Demo tak pergi masjid. Tak ada. Mana tak ada. Dan kalau kita mari ke masjid pun nak semaya pun peluang nak semaya dalam masjid pun begitu luar.
Kalau tok bila iqamah, kita nak duduk belakang tok imam, sempat lagi. Kita orang Melayu Islam ni dia berjuru. Benda-benda hok molek comel tu wi kepada dia dalam bab ibadat wi kat orang lain. Padahalnya dalam kaedah fiqh kita kata al-itharu fil qurbi makruhun. Utama ke orang lain dalam bab ibadat hukum dia makruh. Wa fi ghairihi mustahabun. Pada selain daripada bab ibadat sunat kita utama ke orang lain. Tapi kita dalam bab ibadat hak kita wikak orang. Mana? Jadi contoh dia gapo dia? Misalnya kalau kita kata masa tertentu ijtima' gapo orang ramai, begitu orang panggil berebut pala pahit tak cukup dengan tak dapat menampung dengan kehadiran manusia begitu ramai. Jadi sehingga kena waktu kena beratur nak ambil air semaya ke? Nah. Beratur supaya di Mekah, di Mekah, Madinah beratur. Tandah beratur. Lepas tanah nak ambil semaya beratur pula. Nasib baik tak ramai nak. Nasib tak baik mana ramai berjujuk ramai belaka. Semua pala pahit penuh belaka. Tunggu. Jadi apabila kita duduk beratur, bawa molek siapa giliran kita boleh ambil air semaya. Tiba-tiba tok bila iqamah. Berjuruhnya kita kata, awak dulu ambil air semaya. Padahal hak dia dah. Maka perbuatan kita itu adalah makruh. Kita utamakan orang lain dalam bab ibadat hukumnya makruh. Sebab hak kita dah untuk dapat kepada dia. Takbiratul ula bersama dengan imam. Dak iqamah nak ke? Mana fadilat semaya Jumaat ni, dia kita semaya Jumaat, dia kita nak 4 perkara. Salah satu daripadanya ialah fadilat takbiratul ula ma'al iman serta dengan imam. Maksudnya bila tu imam takbiratul ihram, kita bersiap sedia untuk bertakbir, tidak senggel lama. Tu fadilat takbiratul ihram bersama dengan imam. Tu. Jadi maknanya makna kita buat haji ke Mekah. Maknanya umrah supaya kita reti saya kepada agama Islam dan umat Islam. Zaman sekarang ramai ada orang tak saya kepada Islam dan juga umat Islam. Walaupun kita siapa kepada kita berita orang mencabul kehormatan Islam, yang syiar-syiar orang panggil kelebihan maknanya seperti Nabi ke ataupun hari-hari tertentu makna bulan Ramadan ke, dia buat nganyi kat bukan orang Islam sendiri. Maknanya buat konten ke maknanya benda-benda yang orang panggil menghina Islam dengan dia kata saya tak tahu, kau kata tak tahu. Apa dia tak tahu? Dia tak ambil tahu. Sebab apa dia tak ambil tahu? Sebab dia tak saya dah ke Islam. Umat Islam dibantai habis-habisnya. Kita tidak terasa. Kebaikan yang kita boleh buat, sekurang-kurangnya apa? Mendoakan kebaikan bagi mereka. Kita tak berdoa pun. Sebab apa? Kita dah kurang rasa saya kepada orang Islam. Kita tak berapa sayalah mana kepada Islam tu sebagai agama yang sebenar. Dan kita sebab apa? Sebab kita dah jadi ragu. Penyakit ragu-ragu. Penyakit yang paling teruk yang dihidapi oleh manusia. Haji umrah ni dia boleh terbiah kita untuk saya kepada Islam dan juga kepada umat Islam. Wasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu takwa Allah. Puasa supaya jadi bertakwa kepada Allah Taala itu umum. Namun ibadat yang paling berkesan untuk membuahkan buah takwa ialah puasa. Sebab sifat makna takwa dengan makna puasa tu dia nak semih. Apa makna puasa? Imsak. Imsak itu ditafsirkan pula dengan perkataan kafun. Kafun, kaf, teh. Di tubuh badan kita pun ada juga kaf. Tapak tangan dipanggil kaf. Zaman hari tu kita tehebah. Tidak dengan tapak tangan. Tarik dengan tapak tangan. Oh sedap je koh orang. Orang tu duduk, kawan tu duduk. Oh, molek kawan tu bikah bangin tubuh super gas ni. Minta maaf be, minta maaf. Tapak tangan juga warna tu. Tu dia sebab apa tapak tangan dalam bahasa dipanggil kafung sebab tapak tangan kita buat menahan. Puasa imsak teh diri daripada membatalkan sembahyang, benda yang membatal. Imsak tu dia kafung teh. Takwa tu makna kita ambil makna dia banyak makna dia. Takwa tu makna kita jaga diri kita daripada bahaya akhirat. Itu baru dia panggil takwa. Beringat. Maka cara nak beringat tu ialah teh diri daripada buat maksiat. Teh diri daripada mahatu. Maka makna takwa dengan puasa tu dia nak semeh. Sebab itu ibadat puasa, karakter dia tu nak serupa dengan takwa tu sendiri tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut maknanya puasa tu tujuan dia supaya la'allakum tattaqun. Kalau kita puasa dengan sebenar-benarnya, maka kita ambillah buah takwa. Secara ringkah. Kita ambil sebutir lagi.
Nak sebut banyak zikrul Quran, berzikir, mana baca Quran, berzikir. Itu tambah-tambah untuk nak jadi tetap sebab wa aqimis salati li zikri. Mana dirikan oleh kamu akan semaya untuk mengingati aku. Mana kita semaya itu untuk ingat zikrullah. Jadi hamba sebut dah tadi semaya untuk kita tetap dengan Allah Taala. Zikrullah pun lagu tu jugalah. Konsep dia untuk kita tetap dengan Allah Taala. Sadaqatun wajibatun ialah zakat. Sedekah ada wajib, ada hak sunat. Hak wajib kita panggil zakat. Sebab tu kalau kita nak niatkan zakat sebagai sadaqatun wajibatun boleh. Zakat tu ialah sadaqatun wajibatun. Lain daripada tu adalah sunat melakukan apa yang kita nazarkan. Sadaqatun tu diambil daripada apa dia? Ambil daripada sidqun. Ambil daripada perkataan makna benar. Benar. Sedekah tu maknanya benar. Maknanya bila kita bersedekah, kita sedang berusaha melatihkan diri kita untuk jadi benar dengan Allah Ta'ala. Benar dengan agama. Amo sebut dah tadi, mula-mula tadi. Benar itu kesempurnaan ikhlas. Orang yang sudah bersifat dengan sifat benar, apapun yang dia buat, otomatik dia jadi ikhlas lalu. Tengok Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ambil, dia panggil, orang kapur panggil ayat lazim. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya Rasulullah mau tahu kodok, siapa dia kah orang yang mendustakan agama? Lalu Allah Ta'ala jawab, fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Maka demikian itu ialah mereka yadhu'ul yatim. Mensia-siakan ataupun orang panggil melakukan kekasaran. Tidak santun kepada anak yatim. Maka orang ni Allah Ta'ala nisbahkan sebagai pendusta agama. Maksud apa dia ni? Ambil cara kepada. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tak ambil peduli, tak ambil pahadu, tak ambil cara kepada makannya orang miskin. Termasuk daripada hak Allah Ta'ala menisbahkan sebagai pendusta agama. Ni Allah Ta'ala bagi tahu ni. Sebab apa? Sebab ajaran Islam. Hadza dinuna. Inilah agama kita. Wa dzalika dinul qayyimah. Demikian itulah agama yang benar, yang lurus. Ni. Hadza tariqu dinina. Ya, inilah jalan agama kita nya. Apa dia? Dalam bab hubungan kita sama ambil padu, ambil bercara, ambil berak kepada orang Islam yang lain. Itu bahagian agama yang sangat besar. Sehingga maknanya Allah Ta'ala menitolakkan sebagai pendusta agama. Apa pendusta agama? Makna tak beramal dengan agama lah. Kata asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mu asyhadu an la ilaha illallah, mungkin nak ambil cara kepada anak yatim, orang-orang susah. Itu besar. Nih, kita tak ambil tahu pun ada orang susah di kalangan, apatah lagi orang-orang terdekat dengan kita. Anak yatim, nih, dikategorikan sebagai pendusta agama. Lagu mana kita? Kita ni secara mana? Ada ke dari kampung kita ni orang anak yatim? 10 Muharram itu ada. Ulama sebut mana kita menyantuni anak yatim. 10 Muharram baru ni. Ambo hari Jumaat. Kebetulan baru ni 10 Muharram hari Jumaat. Baru ni lah 10 Muharram tu hari Jumaat. Dia ambo sebelum Jumaat tu ambo mengajar di Masjid Gerung. Lupa di tas sungai ni dekat je lah ni. Jadi jauh kena pergi kat Enung. Kalau siap getok ni dekat dah lah ni. Di Penambil je ni. Jadi dia, rupa-rupanya dia sudah jadi rutin tahun ni dia. 10 Muharram, kalau tidak kena hari Jemaah, lepas Zuhur dia senarai dah adalah cara ambil nama anak-anak yatim sekitar tu sampai kapul laut pun dia ambil juga. Lepas Zuhur tu bodoh-bodoh anak yatim duduk beratur. Lepas tu hari dia suruh pakat likun lah. Bodoh-bodoh tu jalan duduk pakat jamuh pala dia. Pahwi hok masjid pun dia ada dah bui. Siapa tu ni? Pahok orang lain nak bui pun tak ada apa juga ni. Jadi hamba bangun ni, mungkin hamba mengajar sebelum Jumaat tu mengajar masjid tu. Jadi secara tak langsung, dia mau buat perang. Jadi hamba lah jumpa bagi hok masjidnya. Bukan hamba ni. Lepas tu kat mana masing-masing bui lah sikit siap ni. Tu menyantuni anak yatim. Cek dari kampung kita tu ada ke tak anak yatim? Ni. Lepas tu pandai-pandai lah kita tu hok cara kita. Hok peringkat perorangan, hok peringkat hok jama'i. Hok kita pakak secara masjid aja ke mana tu lah. Hok kita perorangan, biadalah orang panggil haz. Maknanya bahagia tu. Nih. Jadi, nih,
bercara kepada makanan orang miskin. Tu gap dia. Sedekah lah. Apa amalan sedekah boleh menjadikan hati kita jadi benar? Sebab sedekah ni dipanggil amalan berat, payah. Kita ditabiatkan dengan saya harta benda, apatah lagi titik perlu kita. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala hasarkan orang yang berjaya itulah orang yang dijaga diri dia daripada penyakit kedekut dia. Dalam surah An-Najm, dalam surah At-Taghabun, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa man yuqa, barang siapa yang dijaga dipelihara daripada sifat kedekutnya, maknanya apa dia? Semua kita ni ada berlaku sifat kedekut. Jangan kata jangan menafi. Ambo tak ada sifat kedekut, jangan. Kita ni kita tak khabar, tak sedar ni. Ada berlaku sifat kedekut. Jadi sifat kedekut tu tak salah lagi. Dalam hadis lain Nabi kata salah semua muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Sifat kedekut ni setengah dari dia bukan semata-mata dosa, bukan benda yang membinasakan. Nombor 1 sekali Nabi sebut syuhum muta'. Sifat kedekut yang dituruti, dipatuhi. Adanya sifat kedekut dalam diri kita tak salah lagi. Kok salah ke dia? Turu ere kedekut kita tu. Apa tu ere? Takut berasa luak harta kita, berasa rugi. Dia mari fikir lagi. Setel lah duk cocok gitu. Kita pun duk tu ere kedekut. Lalu kita pergi ke mahkamah. Setik rambut tak titik ke orang lain. Tu. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam surah An-Najm atau At-Taghabun, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara daripada sifat kedekutnya, yakni Allah Ta'ala jaga, dia tidak dijaga daripada perangai kedekut dia, maka dialah, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mafhum mukhalafannya, orang yang tidak dijaga oleh Allah Ta'ala daripada sifat kedekut dia, dia jadi makannya sifat kedekut dia, maka dia tidak jadi orang yang berjaya. Banyak lagi kesaksian lain. Maksudnya, bagaimana kita nak tarbiyah sifat benar ni? Supaya kata, Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah Ta'ala. Ya Allah, kau kamu tak aneh tebu di bibir mulut. I love you semua ni. Kecek dekat manis lebih pada bergapur ni. Tapi tidak ada sifat benar, jawab dia berlawak ni. Maka perlu disulami kita semaya tu untuk jadi tetap. Pernyataan kita nak jadi tetap, tapi sebab tak benar. Maka untuk kita dapat tarbiyah sifat benar itu daripada apa dia? Daripada amalan sedekah. Tu hebat sedekah ni. Maknanya orang panggil Allah Ta'ala sebut dalam qad aflahal mu'minun, sebenarnya semaya yang orang yang semaya dalam keadaan khusyuk. Begitu juga mereka yang menunaikan zakat, dia semaya zakat. Dalam ayat ni misalnya wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa ma umiru tadi. Mana semaya zakat. Dia kena bergabung dua tu. Semaya nak jadi tetap, ikrar kita. Lepas tu nak jadi benar. Dia kena sulami dengan kita sulam. Mana sulai dia tu dengan sifat benar. Baru dia jadi, kok kita sebut, tiap-tiap kali kita sebut, dia tak ekar. Dia tak warna, dia tak lagi. Jadi itu, di antara sebab apa Allah Ta'ala mentalwin, lawanallahu al-ibadat. Allah Ta'ala talwinkan, maksudnya mewarna-warnikan ibadat. Supaya apa? Supaya kita dapat tarbiyah-tarbiyah yang berbeza. Karena sifat-sifat Muslim, orang yang menyerah diri itu, dia ada banyak. Sifat menyerah ini makna kepatuhan yang tidak berdolak dalih lagi. Kadang-kadang orang itu buat juga, tapi boleh buat pun duduk berdolak dalih. Begitu begini, boleh buat. Itu bukan sifat Islamnya sebenar. Islam itu makna menyerah diri dengan bahawa tidak berdolak dalih dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, amal sebut saat ini, semua ibadat-ibadat yang mempunyai perangai yang bercara buat yang berbeza-beza itu, dia akan melahirkan tarbiyah-tarbiyah yang berbeza. Yang akhirnya akan jadi kamil mutakamil, saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Makna semaya, makna sedekah menyempurnakan semaya. Semaya untuk kita jadi tetap dengan Allah Ta'ala, melalui ikrar pernyataan lidah kita. Maka perlulah ada sifat sedekun benar. Barulah dia jadi. Begitu juga orang panggil saya kepada Islam. Dan semuanya ialah dia panggil induk dia nyagap dia taqwallah. Induk dia taqwallah. Saya kepada Allah, cinta kepada Allah, saya kepada agama, tetap dengan Allah Ta'ala. Mana itu adalah dia panggil forok-forok dia, cawang-cawangnya dia. Induk dia, pusat dia ialah taqwallah. Semua tu ingredient kepada taqwallah. Benda konten huduk ada dalam taqwallah.
Jadi secara konsepnya semuanya ada dalam takwa Allah. Tercegah daripada fahsyat dan mungkar. Itu makna takwa Allah secara khusus. Sebab takwa itu dia ada 3 makna khusus. Yang pertama dengan makna ta'at, bi mana ta'at. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ibnu Abbas mentafsirkan dengan makna ya ayyuhalladzina amanu atiullaha haqqa taatih. Makna ta'at ni patuh perintah Allah Taala. Yang kedua makna takwa ialah khasyah. Khasyah makna dia takut. Takut nak buat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga makna khusus takwa ialah at-tanazuh, membersihkan diri daripada dosa. Sebelum daripada buat dosa, beringat jaga daripada terjebak dengan dosa. Dia selepas daripada buat dosa, segera bertaubat, istighfar, amal soleh dan juga redha sabar dengan musibah. Itu kafaratul dzunub. Itu dia panggil proses, orang panggil takwa Allah. Jadi semua itu dia hasil daripada bila kita buat ibadat, dia bukan menghasilkan pahala sebagai aset harta akhirat kita. Bukan amal kita hidup atas dunia, kita akan dapat banyak tarbiyah yang menulun agama kita, yang menjadikan hubungan kita dengan Allah Ta'ala semakin jadi comel. Kita semakin intim dengan Allah Ta'ala, semakin rapat. Dan kita jadi rasa seronok, suka dengan buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW. U'budullaha birredha. Kamu sembahlah Allah Ta'ala dengan keadaan redha. Itu asalnya. Kalau boleh lagu tu. Lagu mana sembah Allah Ta'ala dengan keadaan redha. Kita semua Allah Ta'ala buat ibadat dengan keadaan seronok, suka, happy, gembira. Buat ibadat tu rasa seronok. Itu dipanggil turati ain. Tapi bukan mudah nak dapat orang panggil level ni. Nak boleh tahap siapa kita maknuk kita buat ibadat tu. Pada masa ni tak perlu mujahadah dah lah. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala, Nabi menyatakan fa'illam tastati, mana kalau kamu tak mampu nak sembah Allah Ta'ala tu dengan keadaan redha, fafis sabri ala matakrah, maka kena buat juga ibadat. Tapi kena sabarlah, sabar di atas apa yang kamu benci. Memanglah kita tak suka semaya tarawih tu. Sebab itulah ada orang tu makna 3 malam semaya tarawih. Dia tak kira semaya tarawih. Ada 10 malam. Lepas tu makna siapa tak siapa separuh daripada asar. Hok habis 29 malam, 39 malam. Memanglah kita tahu. Memanglah sedap colek lah pada tarawih. Tapi kita kena sabar. Sabarlah. Dulu habis wiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat. Sunat. Buat amal sunat kita sabar. Sabarlah. Kalau kita berasa tak seronok, tak buat ibadat, tak rasa suka seronok. Buat juga. Juga. Buat dengan cara menebih dulu. Mula-mula. Lama-lama kita akan suka. Dan kita akan rasa seronok. Itu fafis sabri alamat takrah. Jadi untuk mendapat wudullah habis redha ni. Kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala dengan keadaan redha. Itu perlu kepada tarbiyah tadi. Itu sebab Allah Ta'ala tanwi ul ibadat, mempelbagaikan orang panggil ibadat-ibadat supaya kita sampai maksud daripada kehidupan kita ini, iaitulah diterima oleh Allah Ta'ala kita ni sebagai hambanya. Maka kalau kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala iktiraf kita sebagai hamba. Masuk dalam jumlah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kamu di kalangan hamba aku. Itu orang yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala sebagai hamba dia. Bukan kita berasa, aku nak hamba Tuhan. Tuhan iktiraf kodok kita sebagai hamba dia. Takut kita aja perasanya. Penyakit perasa ni bahaya juga. Perasa orang suka kita. Jadi kita duduk Allah semua. Kita ingat orang suka. Padahal orang meluak pun. Dia tak boleh perasa. Kita kena tahu diri. Kalau orang tak suka, nak buat mana? Kita tak kena marah kalau orang tak suka kepada kita. Tapi janganlah kita tu. Kita kena bertindak sesuai dengan orang itu secara. Jadi maknanya, makna bila kita tahu, kita maknanya basirah kita, berjalan molek, kita tahu hakikat ibadat, kita akan jatuh cinta kepada ibadat. Kalau kita dah jatuh cinta kepada ibadat, maka ibadat tu jadi kegemaran kita. Makna kita jadi gemar, minat, benar kita minat kepada buat ibadat. Kalau minat kita tu ibadat, tak payah mujahadah. Masalah sekarangnya minat-minat kita tu benda lain. Yang akhirnya menjadi gangguan kepada ibadat. Itu ada satu tajuk yang khusus, gangguan ibadat. Yang kita kena pelepah. Kalau tidak, jadi terbantulah perjalanan ibadat kita seolah bawa kereta di atas jalan yang bergeligu. Jalan yang bergeligu, mana tak kata, jamin-jamin dulu. Mana ada jalan raya. Masuk batas-batas tali air apa, mana ada jalan tak. Mana ada pasir merah, mana batu, gitu je lah. Jadi jalan begini nak bawa derah tu tak boleh. Begitulah kita pun,
perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni lancar atau tak lancar, itu bergantunglah kepada gangguan-gangguan dia di kiri kanan perjalanan. Di depan ada, kok depan dia panggil awarik, kok kiri kanan dia panggil awaik. Nah, itu gangguan-gangguan Allah Taala imtihan kita, uji kita. Nah, supaya orang panggil kita tu orang panggil dapat kejayaan. Tapi di samping itu Allah Taala beri kelebihan-kelebihan seperti saat inilah. Talwin Allah Subhanahu Wa Taala al-ibadah. Mana Tuhan mewarna-warni mempelbagaikan supaya kita tak jemu dengan satu jenis ibadat. Dan pula kita dapat tarbiyah-tarbiyah yang berbagai-bagai. Tarbiyah itu untuk kita guna sebagai orang yang beriman, orang Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah orang panggil sekadar itulah perkongsian ambo dengan adik kakak di sini pada malam ni. Itu makna tajuk ni boleh dikembangkan lagi, kita boleh syarah lagi, banyak lagi benda ni. Tapi itu orang panggil kata siapa dia? Loh, kalau kita kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Itulah dia kata masa tu umur dia ambo baca kita mana kitab tu di Masjid Semua Api. Masjid Asy-Syakirin ni. Dia kata walakin min at-tatwili kallatil himam. Fasarul ikhtisarul multazam. Dia kata kalau panjang-panjang sangat ni jadi tumpu hemoh, dia kata tumpu semangat jemung lah. Kalau begitu lazimlah kita tu kena buat hok pandok-pandok je lah. Tapi pandok-pandok pun 9 lebih juga ni. Kita pun duk tengok je semua, kita beringat, kita royak dah kita tak sihir nak ni. Jadi siapa sakat tu saja mana untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama ini menjadi ilmu yang memberi manfaat, yang menjadi kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ila akhir wallahu Subhanahu Wa Taala a'lamu bis-shawab. Jadi ambo nak sebutlah. Imam ada sebut ke tadi? Tak ada sebut dia. Jadi di antara tujuan ambo mari sini nak berkongsi ilmu dengan adik kakak ni. Tapi hok belai-belai tu maknanya ambo sekarang ni duk tengah buat pendanaan. Maknanya orang panggil nak cari dana lah. Untuk tempat pengajian ambo, nama dia Al-Manhalun Nushi di Kapur Padang Raya. Ambo tu bukan satu tempat mengaji, nama dia Al-Manhalun Nushi. Manhal tu tak ada orang guna lagi ni. Sebab ambo pilih ambo suka pelik-pelik sikit. Yang guna maha, madrasah. Ambo cari benda orang tak guna manhal. Ambo jumpa dari kitab Minhajul Abidin ni. Mana kitab Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin ialah manhalani. Kata mana? Dua manhal daripada manahili mana takwa Allah ni. Tepat bererti manhal ni tepat bererti an-nusi maknanya nasihat. Tepat bererti minum air nasihat. Sebab tu tak ada pelajar di tempat ambo tu. Pelajar-pelajarnya hok datang lepas zuhur mari ni. Tapi sekarang kita tu nak renovasi, kita nak buat penambahbaikan sebab ada di kalangan zaujat. Ni antara anak-anak murid ambo lah hok mari. Maknanya ni ustaz-ustaz belakang ni mengorik dia pergi mengajar. Jadi pukul 10 suku lah mengaji. Jadi zaujat, mana isteri ustaz-ustaz ni pun nak belajar juga. Kitab-kitab mana kitab-kitab itulah kita Arab apa semua sekali. Jadi tempat kita tu sepi, kita nak buat habis tu jadi sepi sangat. Jadi kita ada benok tu ada dah, cuma kita nak buat cermin. Dan dengan segala orang panggil dia punya prasarana dia dengan ekornya, dengan kapetnya yang bangun sebab bila kita buat tu dia perlu kepada dan audio kita tak ada lagi. Dan sekarang kita ada kuliah muslimat hari Ahad dengan hari Rabu. Muslimat manhal, muslimat Padang Raya. Jadi satu kuliah anak-anak murid ambo lah mengajar, ambo juga anak murid yang mengajar. Ambo ambil juga sekali dia ada sebulan ni. Jadi hak tu saya hari Ahad dengan jadi hak tu tak ada apalah. Jadi tepat hak kita ada sekarang ni maknanya tak begitu sesuai untuk muslimat hak ni hak bahagian malam nak mengaji. Jadi sebab itulah kita buat penambahbaikan renovasi dan kita perlu kepada orang panggil siapa sekatuki lah anggaran kita ni. Kalau masjid ni juta-juta ni. Jadi dengan sebab itulah hamba mari sininya selain daripada nak berkongsi ilmu ni. Hamba nak minta sumbangan lah daripada adik kakak semua sekadar kemampuan masing-masing sikit banyak tak ada kira ni. Yang membahagiakan hamba sebenarnya bukan dapat banyak sumbangan tapi hadirnya adik kakak di sini malam ni itulah hamba suka. Hamba sukanya makna kalau hamba pergi tempat tu ada orang. Apa? Kalau tak ada orang hamba mengajar gabriel tiyalah. Ada ni kalau alah-alah pendalaman ni dia agama ni dia kurang majulah mana. Ada orang panggil seorang ustaz tu bila dia dipanggil mengko dia mari jauh. Bila kawasan pendalaman ni dia tak boleh nak panggil ustaz luar ni. Jadi bila ustaz saat ni pergi ni dia asyik tengok kepada jenelo. Dia tengok jenelo.
3 kali dia pergi. Akhir sekali dia royak kepada orang hidup cara ni kata. Dia kata, berjuruhlah dia royak lah. Sakat ni, hamba ni mengajar sini jauh. Hamba mari jauh. Hamba duduk bila jenelo lebih banyak pada orang. Hanya bila jenelo, banyak lah. Namun walau macam mana pun pendakwah dia tak jangan hidup kira sangat. Ramah tak ramah, dia kena mengajar semata. Orang tak ramah pun ni. Kalau orang tak ramah pakat tak siap mengajar. Agak nyanyo lah orang nak mengaji tu. Orang-orang tua tak boleh nak pergi jauh. Orang-orang tino pula. Dia boleh pergi lah dekat balasuh dekat dengan rumah dia ni. Jadi kena ada lah orang mengajar. Orang tak ramah pun dia kena mengajar juga ni. Cuma nyamun royaknya dengan kehadiran adik kakak sini itulah yang lebih membahagiakan hamba ni. Makna hok duk dengan hamba kecek ni ramah. Jadi syukurlah kitanya ni. Lepas tu bela-belanya kita naklah maknanya orang panggil adik kakak yang ada kelebihan sedikit sebanyak itu atau kita minta lah makna sumbangan untuk pendanaan untuk orang panggil kos renovasi makna tempat pengajian kita itulah ni. Jadi begitulah kehadiran hamba ada dua lah maknanya selain daripada perkongsian ilmu. Bukan semata-mata nak mari minta sumbangan ni. Tapi memang kita ni orang panggil suka lah mari nah masjid begitu maju begini ni. Jadi alhamdulillah maknanya dengan kehadiran ramai ni itu dia panggil dia ada kesan dia. Bila orang panggil bukan kita nak seronok-seronok sore kerana orang ramai tu tidak ni. Tapi mana setiap orang itu dia menjadi saksi. Bagi tok guru dia ni. Guru pula menjadi saksi kepada anak murid dia ni dan saling boleh memberi syafaat di antara satu sama lain ni. Jadi mudah-mudahan begitulah kita dapat segala kebaikan yang memang Allah Taala sedia cedek nak beri kepada kita manusia. Jadi mudah-mudahan kita berjumpalah pula ni pada lain kali dengan izin dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Tabun ada belakang tu warna luksina tu. Kalau tak jumpa tabun cari demo ni lah, cari demo ni. Duduk depan.